Selawat ni bukan mesti kita duduk tempat sambil-sambil berjalan, naik motor. Sallallahu Sayyidina Muhammad, naik kereta. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Perwajib kata diri aku, setiap waktu aku nak sahabat 200. Takkan tak lebih 1000 sehari. Main 5 waktu, kecuali orang tu tak sembahyang. Kan? Kalau sembahyang, mestilah. Lepas-lepas semua tu, Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. 1000 kali sehari. 1000 kali ni, Nabi sebut, siapa-siapa selawat kat aku 1000 kali, Allah tunaikan hajat kat dia 1000 hajat. Hajat ni tak, hajat kita takkan sampai 1000 kot. Kalau lebih, hajat kita tak sampai 1000 kot. Tapi maknanya 1000 hajat, apa hajat semua makbul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecil ke hajat kita, besar ke hajat kita, makbul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak tawaf contohnya. Orang merenyut. Sahabat ya, tengah-tengah kita tawaf tu. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Sahabat ya. Jadi semua akan jadi mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di segala-galanya mudah dengan selawat. Jadi subhanallah, maka ciptalah kemudahan dalam kehidupan melalui selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya ni selawat tak banyak pun. 1000, 2000, 3000, tak ratus saya. Tapi yang boleh banyak sebab orang pekat selawat. Ni saya suruh orang selawat dapat kat saya tak? Nampak ya? Ad-dan ala khair ka fa'ilih. Orang yang suruh orang buat baik macam orang buat juga. Jadi kalau tuan-tuan masalah nak banyak suruh orang selawat. Kita selawat 1000. Atau 10 orang. Buat dalam grup. Buat grup 10 orang. Suruh 1000. Tak 10,000. Betul tak? Tu kita suruh dapat 10,000 tak? Dapat. Kita seolah bersahabat 10,000. Lepas tu tanya pula, sahabat habis lagi? Tak habis, habis lah. Aku nak dapat 10,000 ni. Aku suruh hampa sahabat dapat kat aku. Orang tu pula buat grup bawah dia pula. Buat 10 orang pula. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka selawat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah selawat ni, 10,000 ni, dia keluar di mulut tanpa kita nak berselawat, keluar. Tu baru dia panggil kualiti. Kita usaha sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni usaha kita. Bikin tasbih kita kira. Lepas tu hak lain-lain tu duduk saja. Sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar sendiri. Itu berarti selawat kita, selawat yang berkualiti. Sebab Allah dah tuturkan di mulut kita nak berselawat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah dengan Tuhan pun. Kita kalau jatuh apa-apa barang, aduh. Kita ni kalau jadi apa, jatuh barang ke apa, keluar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti apa, Tuhan dah di hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah lah. Jadi kalau Tuhan di hati, kita haraplah di situlah terletak keampunan Tuhan pada kita. Insya-Allah. Saya teringat tu masa naik flight dengan Umi kak. Waktu naik flight tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu nak buh beg atas flight tu. Tak tahulah, saya pun tak ada, tapi ustazah pergi angkat, dia pun tak ada nak bagi nak masuk dalam lopak tu. Pramugari tolong. Bila pramugari tolong, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, terkepit tangan ustazah. Aduh. Allah. Bila terkepit tangan tu, pramugari tu Allah. Pramugari tu pakai macam mana? Dia pakai macam dia. Seksi bukan main. Tapi Allah. Hati gum. Allah. No. Dia ni mungkin turun flight pakai tudung kot. No. Lagi naik teksi balik ke, naik Grab balik ke, pakai tudung tu balik rumah. Tapi boleh kena kerja. Mungkin. Jadi kita doa Allah, moga itulah sumber dia akan dapat hidayah. Tak sama. Tengok orang ni macam tu. Ada satu masa tu, satu pramugari tu duduk pimai dia macam kenal saya. Lepas tu dia tengok dalam list, dia tanya ni Ustaz Zainal Asri ke? Ya saya. Allah, dia kata
Saya ni duk kongsi-kongsi video ustaz dengan anak saya. Duk ngaji juga tu. Kat saat anak dia hantar, ustaz dia hantar ke anak dia kalau video dia orang nak buat tu. Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu subhanallah, masalah saya dia berkata terima kasih banyak macam lah. Lepas tu lah dia tak turah nak buat apa. Dia hadiah apa? Apa ni, kacang dalam beg tu habis tu. Saya pun bila orang buat baik kat kita pun nak buat apa bagi ni, ada tasbih duk sawat tu lah. Saya juga tasbih tu sawat banyak dah. Bagi dia cium tasbih tu maknanya orang ni menghargai. Tu pakai macam tu. Dia syeduk agak tu dah depa ni habis kerja pakai tudung kot. No, tapi oleh kerana kerja masalah Sayyidina Umar macam tu lah. Jadi kita doakan dia dapat rahmat, dapat hidayah, dapat kerja yang baik, lebih baik pada kerja tu lagi insya-Allah. Jadi tuan-tuan, jadi cara kita nak bersalawat sehari 1000 kali, yang pertama ilmu kena ada, yang kedua himmah, semangat nak buat tu kena ada. Dan yang ketiga masalah Sayyidina Muhammad, kita boleh buat dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau Allah tak bagi, tak mungkin dapat boleh buat. Jadi kalau Allah bagi, boleh buat. Ni kita baru nak dapat 1000, dua orang dah sehari 10,000. 10,000 ni dia buat macam mana? Sehari 1000. Apa ni, setiap waktu 1000. Setiap waktu 2000. 2000. Mana duk tu salawat sallallahu alaihi wasallam. Mana istiqamah tu? Mana sehari semalam sebelum nak tidur dah habis 10,000. Jadi kalau lebih pada 10,000 itu adalah bonus lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Dan ada juga orang kata ustaz macam mana ustaz lah? Kerja banyak. Dia ada orang buat macam ni. Dia tengok. 5 minit habis lawak orang. 5 minit habis lawak orang. Dia tengok jam ya. Tengah jam tu mulut tak berhenti. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau 5 minit berapa kali tengok tengah jam berapa? Dia tahu dapatlah. Maknanya had dia nak dapat. Tak tengok tak tengok tasbih pun tak apa. Kita tahu alhamdulillah cukuplah. Jadi pelbagai cara orang buat bagaimana untuk mencapai target selawat dalam kuantiti yang banyak. Sebab selawat ni Nabi tak suruh selawat sikit, Nabi suruh selawat banyak. Tu Nabi kata siapa selawat aku 1 Allah balas 10. Berarti Nabi suruh kita selawat banyak. Dan selawat banyak ini bukan kelebihan tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia peroleh kelebihannya oleh Nabi saja, tapi turut diperoleh oleh kita yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad. Jadi yang lebih kita inginkan ialah wajah kita dipaparkan kepada Rasulullah dan nama kita disampaikan kepada Rasulullah bersama-sama dengan bin ayah kita sekali. Itu kita harap. Sebab orang yang paling banyak berbakti, pastilah orang tu akan berada di hati kita. Khidmat kuat orang tu akan duduk di hati orang, di hati kita orang tu akan duduk lah. Jadi kalau kita banyak berselawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka ia memungkinkan kita terlebih dulu dikenal oleh Rasulullah sebelum kita melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kita dapat buat secara istiqamah. Jadi istiqamah ni nak buat dia 40 hari berturut-turut baru dapat istiqamah. Jadi mana kita buat yang kita nak praktik ni ialah setiap waktu 2 waktu. Jadi buat selama 40 hari berturut-turut, insya-Allah kita akan istiqamah kerana 40 hari ialah tempoh menyebati sesuatu amalan dalam diri kita. Insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, dan kita semua selalu mendapat rahmat dan berkat, dijauhkan daripada kemurkaan Allah, dijadikan kita insan-insan yang selalu dapat istiqamah dalam berselawat, dijadikan mudah urusan kita dunia dan juga akhirat, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, diangkat semua musibah dan jadikan kita sebaik-baik hamba dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika. Tawasul haqq tawasul.